Kenapa kucing ni makin lama makin hijau? Setiap hari warna dia makin pekat sampai orang ingat dia kena dera. Macam ni cerita dia. Pada tahun 2014, penduduk di Varna, Bulgaria mula perasan seekor kucing betina jalanan yang sangat pelik. Bulunya hijau terang macam highlighter, memang lain daripada kucing biasa. Sebab warna dia pelik sangat, orang mula buat andaian macam-macam. Ramai ingat ada manusia jahat sengaja cat kucing ni, sampai penduduk siap buat satu grup Facebook khas untuk cari siapa pelakunya. Dah macam FBI. Tapi bila misteri tu disiasat, baru terbongkar jawapan sebenar, dan yang peliknya langsung tak melibatkan manusia. Rupa-rupanya kucing ni tidur setiap hari atas timbunan serbuk cat sintetik dalam sebuah garaj lama. Setiap kali dia baring, serbuk tu melekat pada bulunya. Lagi banyak dia tidur, lagi pekat warna hijaunya. Sebab tu warna dia makin pekat dari hari ke hari. Kenapa dia suka tidur kat situ? Tak ada siapa yang pasti. Cuma tempat tu memang jadi pot dia setiap malam. Ramai cuba nak tangkap dia untuk cek kesihatan, tapi tak berjaya sebab dia ni kucing liar. Memang susah nak dekat. Tapi dari jauh dia nampak aktif dan sihat macam biasa. Tapi tak lama kemudian ada orang berjaya mandikan dia dan warna hijau itu perlahan-lahan pudar.